Tapi there's also challenges yang sangat besar yang saya lihat di di center yang untuk anak-anak autistik ni, sebab mereka kan ada yang hyposensitif, hypersensitif, tak boleh dengar bunyi, ada trigger dia, bermacam-macam trigger kan. Dan bayangkan, okay, ini contoh anak saya trigger dia adalah vocal stimming kawan-kawan. So macam mana tu kan? Jadi yelah, nasib baiklah dia dah besar sikit lah, dah boleh faham kan, dah umur 15 ni. A lot of repetition, cikgu dia minta dia faham yang kawan dia ni autistic, it's part of being autistic, you pun ada your own stimming, this is a stimming yang dibuat oleh kawan you. Kalau macam you suka lari-lari lompat-lompat, kawan you suka buat bunyi-bunyi dengan mulut, like you, there are things that you, dia selalu je kalau macam bila stim ke, and then bila kita suruh dia kata, but mama, I cannot help it. Which is very common sebenarnya. Ramai kan kalau kita tanya anak-anak autistik, kenapa you macam ni? I cannot help it. So kami mengajar, saya dan guru-guru dia mengajar dia, beritahu dia bahawa so much as you pun ada banyak perkara yang you cakap you cannot help it, kawan-kawan you pun ada. Jadi perlu macam this acceptance, which is not easy tau untuk mereka yang they have to kenal diri sendiri. Lepas tu nak kenal kita yang neurotypical ni, kemudian nak kenal pula kawan-kawan neurodivergent, ADHD, autistik yang lain yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza dengan mereka, ataupun kadang ciri-ciri dia sama, sebab tapi macam orang ni dia melompat boleh, dia tengok orang melompat tak tahan lah, tak suka lah tengok orang lain melompat. So it's definitely a big struggle, big